Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adib Iskandar bin Zulkarnain. Nombor matrix KID 250704081. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Lutfi bin Muhammad Ayub. KID 250704086. Assalamualaikum. Nama saya Abdul Razak Zahin bin Abdul Tahar. Nombor matrik KID 25070407. Jadi hari ini kami akan memperkenalkan kami punya BBM, iaitu Kitab Solat. Okay, so ini kita orang punya pengenalan untuk Kitab Solat. Dan solat ini merupakan ibadat yang sangat penting dalam agama Islam dan menjadi tiang agama setiap orang Islam yang cukup syarat wajib menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Solat juga merupakan tanda ketaatan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui pelajaran ini, murid akan mempelajari asas-asas berkaitan solat seperti pengertian solat, hukum solat, syarat wajib solat, syarat sah solat, serta rukun-rukun solat supaya murid dapat melaksanakan solat dengan betul dan sempurna. Okey, untuk objektif tajuk solat ni, pada akhir pembelajaran ini murid akan mendapat yang pertama, menyatakan pengertian solat serta kepentingannya dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, mengenal pasti syarat wajib dan syarat sah solat dengan betul. Yang ketiga, mengenal syarat sah solat dengan betul. Seterusnya, latar belakang kami buat ialah solat merupakan ibadat yang paling utama dalam kehidupan seseorang muslim dan menjadi tiang agama. Namun masih terdapat kalangan murid yang sekolah rendah yang belum memahami dengan jelas kepentingan solat, hukum-hukum berkaitan solat serta cara melaksanakan dengan betul mengikut syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Islam. Selain itu, sebahagian murid hanya mengetahui amalan solat secara asas tanpa memahami maksud, tertib dan juga hikmah di sebalik setiap perbuatan dalam solat. Maka pembelajaran kitab solat dalam mata pelajaran kitab ibadat Rijal 5 ini sangat penting bagi membantu murid memahami konsep solat, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang berkaitan dengannya supaya mereka dapat melaksanakan ibadat solat dengan betul dan sempurna. Seterusnya kita akan teruskan dengan topik pembelajaran pertama kita pada hari ini. Topik pertama ialah pengertian solat. Dari segi bahasa, perkataan solat dalam bahasa Arab yang bermaksud doa, iaitu memohon kebaikan. Dari segi istilah pula, perkataan solat bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu dan ia bermula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ia dinamakan solat kerana ia mengandungi doa yang merupakan unsur yang baik di dalamnya. Jadi setelah Zahir memberi penerangan tentang topik yang pertama, saya akan teruskan dengan topik yang kedua. Jadi kita akan teruskan dengan topik yang kedua, iaitu waktu solat. Macam kita tahu, semua orang tahu waktu solat yang fardu ialah 5. So kita tengok yang pertama. Waktu solat yang pertama yang kat sini ditulis ialah Zuhur. Zuhur bermula apabila gelincir matahari. Maksud bila gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang sesuatu benda itu, sama ada sama panjang ataupun dia maksudnya nak cakap berakhirnya waktu solat Zuhur ni apabila bayang-bayang sesuatu objek tu sama panjang dengannya. Seterusnya waktu Asar. Waktu dia bermula apabila bayang-bayang sesuatu itu lebih panjang dari alat pengukur dan berakhirnya sehingga matahari terbenam. Kalau Zuhur tadi bayang-bayang tu sama panjang dengan alat pengukur. Itu kalau Asar pula bayang-bayang dia kena lebih panjang dari alat pengukur tu. So kira berakhirlah sehingga terbenam matahari. Sehingga terbenam tu
dia lebih kepada maghrib dan nak pergi ke maghrib mesti. Okey, seterusnya kita tengok maghrib pula. Waktu dia bermula apabila matahari terbenam hingga hilang mega merah di kaki langit. Mega merah tu kalau korang tengok masa dah nak maghrib tu kan, okay, dia akan ada awan-awan warna merah dekat atas. Tu masa maghrib. Start ada warna merah-merah tu sehingga hilang warna merah tu, dikira waktu maghrib. Okay, seterusnya, okey, ini ialah waktu isyak. Yang mana waktu isyak dia bermula bila hilang syafaq. Syafaq ni mega merah lah. Lepas hilang mega merah maghrib tadi tu, dia terus pergi kepada isyak. Maksudnya dah masuk waktu isyak lah. Sebab dulu tak ada jam. Kita tengok dekat langit kan, dekat langit kita nampak dah tak ada warna merah-merah. So dah kira masuk isyak. Okey, bermula dia daripada hilang syafaq hingga terbit fajar sodik. Okey, kita tengok pula subuh. Start dia bermula dari terbit fajar sodik tadi hingga terbit matahari. Fajar sodik ni macam bukan matahari penuh. Dia ialah matahari yang baru nak naik, hampir naik ke matahari. Faham tak? Dia permulaan matahari tu naik, fajar sodik hingga terbit matahari. So kalau daripada kita bangun-bangun tu kan, macam matahari baru nak naik, okay, masih dalam subuh lagi. Tapi bila matahari dah terbit, maksudnya waktu subuh tu dah habis. Okay. Itu saja. Baik, kita akan teruskan dengan topik 3. Terusnya, kita akan pergi ke topik yang ketiga, iaitu syarat-syarat wajib solat. Yang pertama, mestilah Islam. Tidak wajib bagi orang yang kafir untuk solat. Yang kedua, balik. Jika belum balik, maka tidak diwajibkan untuk solat lagi. Yang ketiga, mestilah berakal. Kalau orang yang gila, tidak diwajibkan untuk solat. Yang keempat pula, suci daripada haid dan nifas. Ini hanya untuk wanita, kalangan wanita sahaja. Yang kelima, sejahtera panca indera. Maknanya dia tidaklah cacat seperti buta, pekak, bisu dan sebagainya. Dan yang keenam, sampai seruan. Sampai seruan ni dia seperti orang yang tidak dapat didakwah, ataupun orang yang di pedalaman, di hutan yang tak dapatlah orang tak sampaikan dakwahnya. Jadi kita akan teruskan dengan topik yang keempat. Okey, jadi kita masuk pada topik yang terakhir, iaitu topik yang keempat, syarat-syarat sah. Mana syarat-syarat sah solat? Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama sekali, syarat untuk sahnya solat kita iaitu mestilah suci. Suci, kenapa kita kena suci? Sebab kalau kita solat, kita tak boleh kotor. Contoh kalau orang tu bawa najis dalam solat kan, tak boleh. Sebab najis kan benda yang kotor kan, benda yang akan membatalkan solat kita. So kita kena suci daripada najis. Yang first sekali lah, kita punya first sekali syarat pertama ialah suci. So yang kedua pula ialah menutup aurat. Kalau kita nak solat kita sah, kita kena tutup aurat. Bagi lelaki, aurat dia orang daripada pusat hingga ke lutut saja. Bagi perempuan pula, seluruh anggota kecuali muka dan telapak tangan. Seterusnya, mengetahui cara solat. Sekiranya seseorang itu tidak mengetahui cara solat, dikhawatiri kita tersilap dalam melakukan solat. Jadi, kalau kita tersilap melakukan perbuatan dalam solat, maka solat tersebut tidak akan sah. Seterusnya di tempat yang suci. Di tempat yang suci ni maksudnya apa? Kita perlu memastikan tempat yang kita solat tu adalah dalam keadaan yang suci, bersih daripada segala kotoran dan najis. Seperti kita solat di masjid yang sudah semestinya suci, sudah semestinya bersih. Tapi kalau kita solat di kawasan-kawasan yang terbuka seperti di hutan ataupun di mana-mana, kita perlu pastikan kawasan yang kita nak sujud tu bersih daripada segala jenis, sebarang jenis najis. Mengetahui masuk waktu. Tidak sah kalau Tadi kau cakap yang keenam yang kelima. Yang kelima. Seterusnya syarat sah yang kelima, mengetahui masuk waktu. Tidaklah sah jika seseorang itu tidak tahu waktu
tidak tahu masa waktu. Dan yang keenam, menghadap kiblat. Menghadap kiblat iaitu menghadap kiblat, menghadap Mekah. Tidak sah lah kalau tiba-tiba kamu nak menghadap ke rumah jiran sebelah ke, tukar-tukar kiblat. Itu tidak sah lah solatnya.